Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Hari ni Kak Sali nak masak dengan Kak Tin Kak Yo. Nak buat daging harimau menangis Kak Yo. Ni cedek dah daging dah, kita ambil daging hok campur lemak-lemak gini. Sedap Kak Tin deh. Oh, kita mari masak di dewe Kak Tin deh. Kita bakar kat caca. Oh, yo. Kita nak masak ni daging harimau menangis Kak Yo. Lagu mana weh? Nak resipi. Turut mari Kak Yo. Jadi. Kalau nak buat daging harimau menangis, kena cedek campur lemak gini Kak Yo. Daging nonok ni. Kalau tak wahai hok lemak, pakai daging saja pun boleh. Behel-behel kita cedek belakang dah ni Kak Yo deh. Ha ni, daging pun kita potong dulu Kak Ti. Ha, potong dulu daging. Setara mana tahu ni. Tiga kali depan. We lekat lemak sikit-sikit tu deh. Kita pandang masuk kat utin dulu. Kita kerak dulu deh. Ha, kerak dulu. Kerak kita. Ha. We ada nipis-nipis. Nipis ha, nak nipis-nipis ha. Ha. Gini nipis gini deh. Biasa Kak Ti duk masak sama tak? Tak tidur biasa masuk tapi gak alo biasa kat beli. Gitu. Ha, okey ha. Ni stokar gini. Stokar gini dah ni betul dah. Ha. Atok ni. Hak ni kita belekok tu. Itu sikit deh. Gitu deh. Kau ni. Ha, tu. Duk orang masak tak pandai, orang pandai masak jadi tak pandai dah kat sini. Mana ni tu. Nak we ada lemak, nak we ada isi. Ya, betul. Tu boleh taruh ni. Boleh taruh ni. Okey. Hak ni pun sepatu juga. Tu. Okey dah. Okey. Ha ni, hak ni pun nak we lekat lemak juga. Lemak dia duk bawah hak ni. Baru ada ni. Okey. Tu. Lepas tu takut besar dah. Okey, kita potong kat tu pula kali lagi. Ni Kak Yo. Ya. Tu. Ni biar ada lemak lah. Gini pula deh. Tengah. Ha tu. Gitu deh. Okey. Dah boleh dah. Ha boleh dah. Boleh dah. Okey, hak tu pula. Ni tiga dah. Okey. Lepas tu kita mai tumbuk behel hak untuk nak perak dia. Pakai 3 kawai Kak Yo deh. Ni. Ha guna lada hitam. Sikit lagi. Tu. Bawang putih. Okey. Akar tumbal kena pakai Kak Yo deh. Ha ni. Okey, kita potong gini selalu dah. Ha, tumbuk. Tuang selalu dah. Okey, tuang 3 beradik. Bawang putih, akar ketumbar. Akar ketumbar. Akar ketumbar trik ni beli di jangan dia potong tahu dah. Oh, sipet taruh. Ha, ni hak menu sedap dia. Oh. Ha, tu dulu gapo-gapo dia. Okey. Aduhnya jatuh kat dia. Lopak lah lada benar buah Kak Yo. Oh. Kak Ti, dewe Kak Ti ni utuk ke apa ni? Dewe kat sini boleh belakang orang nak buat majlis kahwin ko. Orang nak buat majlis ngek ko. Boleh lah deh. Majlis lah graduasi ko. Nak mari buat sini boleh deh. Boleh. Tidak nanti kau kahwin saja. Macam-macam pun boleh deh. Kita nak buat perak dah dalam ni. Ha ni, nak perak dalam ni sebab hak ni bekas le. Tak itu model. Tak telur. Behel lain-lain lagi Kak Yo kita masuk ni. Kicap gapo orang panggil ni? Kicap pekak. Sos tiram. Kicap pekak deh. Sikit je kicap pekak. Okey. Kita nak ambil bawang sikit je. Hak ni cicak cair. Kicap pekak, kicap cair kalau dia deh. Cicak cair 3 sudu. 3 sudu deh. Okey. Semua ni barang ni halal belakang. Yo, halal belakang. Walaupun mailik seno tapi halal. Ni. Daging hari ni kita pakai sekilo setengah Kak Yo. Sekilo setengah dia. Tu apa sos tiram? Sos tiram. Sos tiram. Okey, 3 sudu. Sekilo ni 2 sudu. Ni sekilo setengah 3 sudu. Okey. Cicak bukit. Cicak bukit ada kita ni cicak bukit ni. Cicak bukit emas ni. Kalau dia mau payah nak mai beli dah mai pasar baru tanah merah ada. Ada deh. Kedai kat arwah tu kedai kat arwah. Oh. Okey, hak ni pun 3 sudu. Hak tupoh luar pada sudu halal deh. Sikit-sikit deh. Sedap tu. Garai Kak Yo, sudu. Banyak juga garai deh. Okey. Sebut air. Air kalau kita ni sebut ni panggil sebut apa? Sebut perasa. Sebut perasa. Sebut perasa boleh sudu. Tak payah ni. Ni. Sedaplah. Resipi ni mudah-mudah ya Kak Yo. Kulih lah. Ni segenya. Ni segenya dia panggil. Ini gula kabung. Ni segenya kita tuang juga. Sudu Kak Yo.
Okey, ha, bubuh somtam, bubuh kelabu kita bakar lah ni. Ada Ha, somtam kelabu. Okey. Jangan banyak sangat. Nak makan hangit kebab kita bakar yo telajak manis. betul. Dia jangan banyak siap awak. Ha. Tidak hangit daging pula. Okey, boleh tu. Gula kabur tu. Boleh dah. Ha. Okey. Ha ni. Gini selalu dah. Ha, tu dia. Oh, bang sedap dah. Bang pun sedap dah. Masuk walanah juga. Ha, walanah ni masuk sebab gapo? Apa masuk sebelum nak bagi masuk ni? Ha, nak wi derah pohu. Bagi orang hok nak wi derah-derah ke masa tak ada nak perak lama-lama ke, pakai walanah. Ha, ya derah pahu. Ha, derah lembut daging kita. Tapi kalau banyak pohu jadi ati. Ha, jangan perak lama. Ha, buat gitu tak apa, tagi nak kenyek pula. Ada. Sikit lah. Ha, 2 keping ni ya. 2 keping dah. Okey. Ha, tak boleh banyak. Ni petua. Ha, banyak ni ya Kak Yo. Boleh cekok deh. Satu petua dah kalau kita nak cepat lagi tu masuk lembut kena Yo. ramah ngawah lanah. Yo. Tapi yang lama sangat. Crispy ni pada tengah je ya. Boleh bakar. Ha, kalau kita nak wis serah, Panas lagi kau cepat masuk ni Cah. ha. Walana kita penyek wi tubik air deh. Ha. Kalau hok masuk kat ati, Ya. cepat lagi. Masuk Cepat dapur ni, pohu sini. lagi. Ha, kalau walanah masuk cepat pohu lagi. Ha. Nak molek je hok putih. Masuk lagi kedai kita bubuh dari ramah dengan daging deh. Oh, tapi yang lama sangat. Bukan kata nak ada resipi ni saja nak buat daging masuk gapo-gapo pun kalau ramah ni cepat masuk. Yo jadi derah pohu. Ha lah kalau kita nak goreng pun boleh kita ramah gini. Boleh tapi rasa lagu lain pula. Utuk daging bakar ni. Kalau masuk walanah lebih pada 2 je pohu dah. Tak sedap juga, tak rasa daging pula. Minyak masuk pun kita masuk juga kat ati. Ha ni. Supaya bopia kita bakar daging tu yo jadi sinar. Ha nampak kilat molek ke. Lebih kurang 3 sudu makan. Okey. Tudung tok situ dulu, kita pergi kedai Kak Ti dulu. Okey, Okey, jom. Gerak dulu. Ha. Jadi Kak Ti bawa mai kedai ni. Ni kita pergi jalan kedai dah. Pergi tengok kedai. Di mana ni kalau lokasi dia ni? Jalan hospital ni bangun Tabu Haji. Mudah ya kedai Kak Ti nak cari. Oh. Jom kita terang kita Ni Tabu Haji. Ha deh. Okey. Jadi siapa nak Satri Coffee boleh mai cari selalu deh. Mari saya lalu ni kedai Kak Ti ni. Oh. Ni kedai dia. Okey, masuk dalam. Jom. Ini kat sini ada free sampel. Siapa nak mari ambil boleh mari ambil di sini. Ni. Hok ni hok untuk bagi Kak Ti. Siapa dia? Kalau siapa mari Kak Ti nak bagi hok ni hok simple bagi, deh. Tapi dengan syarat dia follow account Satri Coffee. Sali Coffee. Dah. Ya. Ambil free kedai Kak Ti ni hari ni. Yo dah. ni. Tak banyak ni siapa cepat dia dapat dah. Ada dah di kedai Kak Ti Kak Yo ni. Ha ni. Hei, nak oyak kata kedai dia ada belako, barang kosmetik, kopi, lepas tu ni. Kak Yo tengok ni. Ada belako subo-subi. Demo duk make kedai Kak Ti belako deh. Barang kosmetik gini dia jual tolak juga Kak Yo. So kata beg pun jual juga Kak Yo. Ngabek dengan apa deh. Kak Ti Dina ada juga. Ada. Ni Dina skincare ada juga Kak Yo. Dia Lama dah duk jual Dina pun. lama dah ni. Oh. Memang lama-lama dah lah ni pun tetap Ya. laris di pasaran dah di memang laris lah. Tahu, okey tak ada bagi kita nak ke siapa tak cukup bagi. Kita dah semua. Ya. Gitu nak dinah ni dah. Semua produk ni hok mana hok tak ada hok laku sekali. Ni pun tak ada. Skincare laku. Ni. Dia kata lain makanya tak beli kat mana. Beli selalu. Tak ada mari kedai Kak Ti boleh pergi beli dalam beg kuning deh. Gitu pula. Cukup masa dah Kak Yo klik pada kedai Kak Ti dah mari kita bakar. Allah ni ha. Gitu deh. Tu. Hei, tak ada nak makan ni sedap belah-belah dah Kak Ti dah. Yalah dah. Bang pun sedap dah. Hei, bubuh dah nasi kat ni tu. Nak wi belagu lagi makan dengan puluk. Tu dia. Puluk. Kita kena kukuh dia sekali ni. Yo. Kita kukuh puluk lama tah. Dengan puluk pun belagu dengan nasi pun sedap. Gitu. Deh. Apa tu hari tu memang kita tak boleh kuat. Tak boleh kuat ya hangit. Sebab daging kita ni mudah masuk sebab kita ramah dah dengan nenah. Yo.
boleh Ni ikut kita semua baru tak ni. api slow-slow gini ya. Ya, Bakar bela-bela gitu deh. Kita giwat nyicoh dia. Giwat 6 cimcel kat yo. Turut mari. Sudah. Mana kita ni? Nak buat mana dulu? Sos dia tak apa kara kali. Masuk beras goreng kena tumbuk dulu. Tumbuk. Berkati boleh bagi nombok ni nama. Okey. Kalau beras baru-baru goreng ni bang sedap kat yo. Lepas tu kita masuk air kicap. Nyicoh dia ni deh. 6 cimcel. Air asal lagi. Kena resipi demo tak masuk asal lagi. Demo masuk asal 5 saja. Tapi resipi kita nak masuk belakang dua-dua. Beras ni kesali kalau kita Okey. tak goreng tak sedap tak bakit tak lihat Tak jadi. nak goreng juga dalam mana. Yo kalau sebelah tayar ada hok goreng siap dah. Nak pakai beras jemuh pun boleh, beras pulut pun tak apa boleh kat yo. boleh. Yo. Masuk ni segenya. Ni Ni segenya deh. kena goh dulu deh. Ni sekabur kau. Ni sekabung. Subuk lada. Ni. Suka makan pedas pun banyak tak apa. Kacau-kacau je dulu. Kita boh ajinomoto sikit. Okey. Bawang kita nak hiri. Bawang merah kat yo. Turun bawang merah. Nah, terus. Ketumbar Jawa kita nak masuk juga. Ketumbar apa tu? Ketumbar Jawa. Sini mana apa? Kau panggil apa ni? Sini tak biasa tengok ni. Wari rumah ni Kak Tin. Padat. Tak biasa tengok ni ketumbar Jawa ni. Tak ada pak kita ni. Pak Ci perang orang panggil. Pak Ci juga, pak Ci lain sini. Pak Ci lain. Kalau tak ada pohon tumbar biasa tak apa. Tak ada ni. Tak jenapok dah dalam market. Boh. Pohon bawang masuk juga. Orang bawel lagi. Yo. Tak payah lisot dia. Ni mudah-mudah Mudah tapi sedap. belagu molek makan dengan daging harimau nangis. Nah, je. Masuk asal 5 sikit kat yo. Jawa tu bubuh juga. Bubuh juga. Tu. Nak masuk asal 5 saja pun boleh. Masuk asal 5 agak telio selalu kat yo. Hari ni nasib baik ni boleh mari tempat orang Soho ni kat yo. Kule kat yo. Kita nak masuk kicap pekat sikit. Hok ni cicak, hok ni kicap cair. Kalau tak masuk pun tak ada gapo. Masuk sikit sedap. Okey. Sikit je. Agak-agak 2 titik. Sikit ada. Sikit. Nak ambil senang gak blend boleh dah cepat sikit. Kalau buat malam-malam kan, blend ni lah. Yo. Lorak bukan malah. Masak kena dengan rajin tu. Semua lorak. Tapi nak buat dengan cepat-cepat deh. Deh. Kau nyusah-nyusah kau dululah. Ambil yang mudah dulu. Kita buat air sikit kat yo nampak pekat dah. Tagi dia masuk beras, dia pekat lagi. Okey. Sikit je. Laik dah kat yo. Ni. Turun gi. Tu bobo padai deh. Tu masuk beras goreng kau kat ti. Allah. Ni 6 cimcel kat yo. Nanti daging masuk yo, boleh cicah selalu. Wi tubik 3 rasa, 4 rasa deh. Pedas masing-masing, tubik manis sikit. Berasak molek. Api taruh ni buah molek. Tak boleh api kuat sangat. Yo hangit. Muka lemuk yo duk titik deh. Ceng tu. Juicy molek lah. Juicy molek. Mai royah tu apa ni? Duk bomo. Piang. Kena ni gigi. Tagi pak hangit-hangit ni kita ruting tubik tak apa. Dekat-dekat kau nak masuk tu. Tak lama dah ni. Lah deh. Bang pun jadi dah. Jadi dah ni tahu lah kalau boleh puasa kat pakai bawa beli belakang. Boleh taruh resipi ni nak raya dah ni kat yo. Bakak buat lah daging gerbel tu ke. Ambil buat gini. Lalu ni kat mudah-mudah ya. Orang pak kita. Kita dah bakak lagu ni. Kalau api kuat dah nyala ke, Kak yo ambil habu dapur ni, habu harian ni kita tambah atas pula. Tak sewi nyala sangat deh. Baru yo bakar molek. Pok ni tak boleh bakar kering sangat, tak sedap deh. Wi lemak-lemak gini agak kata
Garing luar lek dalam tu dia duk lembut lagi. Oh ni boleh dah ni. Ni. Oh. Sedap ni Kak Yo ni. Tu masuk dah ni. Kita pergi hok ni dulu. Okey, boleh cobek gitu. Dia je pohu ni. Setengah je ya ni. Ni tengok Kak Ti, kita perak dengan buah lanah ni. Tengok tu pohu tu. Oh, betul. Tu cobek tu beg gini. Makna kata pohu dah. Tu. Okey, mari kita potong. Kalau tidak tak masuk lagi sekali kalau tak buah dia. Tu cuisi molek tu. Sedap. Tu. Ni pak lemak dia. Oh, ni. Kok lekat lemak gini sedap Kak Ti. Tak ada. Oh. Tu. Nanti Kak Ti cicoh. Terang rasa. Okey. Okey. Bunyi cicoh Kak Ti terang. Okey. Oh. Kak Yo terliur dah tu. Tengok tu. Buh nyicoh dia. Okey. Kak Ti terang dulu ni dah. Boleh. Ya Allah, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lembut tak daging? Lembut memang sedap. Boleh buat Kak Yo. Resipi ni tak payah. Cara perak daging pun tak payah. Cara buat nyicoh dia pun tak payah. Makan pun mudah, cepat masuk. Yo. Tak payah, tak pakai masa lama lah. Resipi ni. Habis jatera. Habis jatera hok ni. Tidak ada waktu dah. Sebekah dah benar. Nikmatnya dekat nikmatnya. Oh. Nikmat daging lembut dengan sos. Oh. Jadi Kak Yo. Jadi Kak Ya. Hari ni kita makan Kak Ya masuk terus hari ni. Oh. Okey, pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Oh. Cuba tu belakang.